Masuk Simpang Agam memang jam sikit nak makan mana. Tapi aku jumpa satu kedai ikan bakar kat tepi jalan. Kita layan dulu, kita makan sini. Kedai yang kita terjah ni Hobby Tree Station, ataupun kau cari air ikan bakar. Tempat pilih ikan. Banyak ikan fresh ni. Oh, sotong. Ni sotong. So, tu apa tu? Ikan pari kan. Oh, hidup lagi. Ini kau kenal tak apa dia? Ini apa ni? Ini siput gonggong kat Johor ya dia. Ni order banyak-banyak ni bukan aku makan. Ini yang order, ni order. Ke menu pertama, pari bakar sambal RM38. So, perahangan limau dulu. Apa yang kau nampak, dia punya isi ikan cantik. So bila makan tu dapat rasa fresh manis ikan. Satu benda yang aku perasan, dia punya sambal ikan bakar ni memang bekat. Sebab jarang jumpa yang macam ni. Dia punya tekstur agak kasar tapi penuh dengan rasa masam, masin, lemak. Ikan bakar dah panas kau makan dengan nasi panas. Oh, masa ni barulah selera betul-betul naik kau rasa. Kalau bagi aku tambah pedas sikit ngam, sebab aku suka makan pedas. So ni average 8.7/10. Cakap bakar kosong ni sekali one set datang dengan sayur ulam dengan sambal. Yang ni harga dia RM40. Harga ni actually akan berubah ikut harga ikan semasa. First aku makan dengan air asam. Dari segi masam dia just nice, cuma kena lebihkan sikit air asam tu. Yang ni 7.8/10. Sambal kicap dia ada rasa pedas dengan bawang dia, tapi tak berapa well blend. Jadi untuk sambal kicap ni aku boleh bagi 6.5 je. Sotong masak salted egg yang ni RM23. Kalau tengok tadi saiz dia besar weh. Untuk tepung tu just nice, tak terlampau tebal sangat, boleh dimakan. Aku yang tengah makan ni baru perasan dalam tu memang dia pakai telur masin yang betul. Kalau ditanya kawan-kawan tu, memang jawapannya semua diingap masuk dalam mulut, habis dikerjakan. Dia memang bagi rasa yang komplit lah. Dia lemak, rasa masin, manis, semua cukup salted egg dia, cuma kurang pedas. 8.4/10. Kau tengoklah memang aku makan macam tak ada hari esok. Semua benda nak dimakan dalam satu masa. Enjoy je lah korang ya. Settle dah makan. Ni dah settle makan ni, semua dah kenyang. Macam mana tadi? Bendi apa? Bendi sejuk.